Aku kat mana sekarang ni? Ini bukan dekat rumah. Mana Yen? Yen, kamu kat mana? Tidak, aku tak nak. Itu Yen ke? Apa dia buat dekat situ? Oh, kat situ ada haiwan kucing. Come on Yen, lompatlah. Dah lama kami tunggu ni. Aku tak boleh lah. Aku takut tinggi. Aku dah cakap, dia tu kucing yang lemah. Kucing lemah? Sampai hati kamu cakap macam tu. Aku rasa aku memang teruk Hei, lah. kamu tak teruk lah Yen. Biarlah mereka tu. Hello, Yen, kamu tak nampak aku ke? Mungkin aku perlu ambil perhatian dia. Yen, tengok ni. Yen, tengok ni, aku letak blok dekat sini. Tengoklah. Datang dari mana blok ni? Wait, aku rasa Yen memang tak nampak aku lah. Oh, mungkin aku dalam salah satu ingatan dia. Kalau aku tidak kelihatan, maksudnya aku boleh balas dendam. Okey, masa untuk balas dendam dekat kucing ni. Hey, kamu. Rasakan ni. Oh my god. Hei Yin, kamu ke yang buat ni? Buat ni? Aku tak ada buat apa-apa lah. Tak kisahlah. Tapi kamu masih budak yang tak guna, Yin. Aku rasa korang memang betul. Aku memang tak Oh, guna. ini sangat sedih. Adakah Yin selalu macam ni? Macam mana aku nak balik? Macam mana aku nak balik ke masa depan dan bagi tahu dia yang sebenarnya? Kejap. Kenapa ni? Wow, aku kat mana ni? Seperti tempat yang gelap dan seram. Itu pun Yin. Hey Yin, kamu nak pergi mana? Tempat gelap ni bahaya tahu. Aku harap dia okey. Oh tidak, ada laba-laba. Laba-laba. Jangan risau Yin, aku akan halang dia. Aku akan guna blok ni dan halang dia daripada kejar Yin. Sekarang dia tak boleh lalu dekat sini lagi. Nice. Dinding ni datang dari mana? Aku rasa aku dah jadi macam kodam Yin. Aku boleh selamatkan kamu bila-bila masa saja. Ini sangat pelik. Tak apalah, baik aku pergi dulu. Ada zombie. Aku takut zombie. Jangan risau Yin, aku boleh lindungikan kamu. Aku letak api dikelilingi dia dan dia tak boleh bergerak. Let's go. Sekarang ada api pula. Dari mana api tu muncul? Adakah aku telah disumpah? Halang zombie selesai. Nampaknya zombie pun dah tak boleh dekat dengan aku. Aku akan kesunyian sampai bila-bila.